Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan dekat negara Malaysia sekarang. Bagi aku mungkin lagi memalukan daripada isu FAM dan juga pemain warisan. Yang mana baru-baru ni 201 orang telah pun ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan songsang, kegiatan luar tabi'i. Kalau korang tak tahu apa, ni video ni, gambar semua lelaki tengah pakai tuala je, tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai apa. Diorang terlibat dalam kegiatan songsang. Senang cerita, kita cakap teruslah. Diorang ni semua gay. Diorang ni semua suka lelaki sama jenis. Okay? Memang memalukan guys. Memang memalukan. Aku sampai nak kena tutup spek aku. Tapi kita buka lah bagi nampak. Alright, so jom kita sembang pasal isu ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Dan tekan. So, dia punya modus operandinya, tempat ni, dia macam konon-kononnya pusat spa lah kan. Okay, ada tempat urut, tiba-tiba ada jacuzzi, lepas tu ada bilik-bilik yang menghairankan, and then dibuka pada pukul 5 petang sampai 11 malam. So, ramailah lelaki-lelaki yang berperangai songsang yang pergi ke sini. Dan dengar cerita, tempat ni dah dibuka hampir 1 tahun tau. And then polis dapat aduan dan akhirnya polis pergi serbu tempat ni. Dan korang nak tahu tak berapa orang yang ada yang terlibat dalam serbuan tu, dalam satu masa saja ada 208 orang yang ditahan. Punyalah ramai, punyalah besar tempat ni. Lepas tu dalam 208 orang tu ada yang kerja doktor, ada yang kerja timbalan pendakwa raya, pegawai takbir, even cikgu pun ada. Cikgu songsang, cikgu gay. Semua ada. Dalam 208 yang ditahan ni ada 17 penjawat awam. Okey, apa nak jadi dengan negara kita ni? Makin lama makin teruk, makin lama makin hauk. Benda-benda tak bermoral macam ni, benda-benda songsang macam ni pun semakin lama semakin dinormalisasikan. Sebab apa aku kata dinormalisasikan? Sebab benda ni pun dalam kalangan influencer, dalam kalangan artis pun ada dah yang menormalisasikan benda ni. Contohlah kan ada apa? Si ponda-ponda bapuk-bapuk hari tu kita nampak pergi ada yang lalu kat kapet merah kan. Ada yang terlibat dalam award lah, apalah. Yang ini siap tanya, ada tak model-model perempuan yang nak gunakan dia? Padahal engkau tu lelaki. Dahlah gemuk, bodoh. Tapi persoalannya patutnya kita ni stop benda ni daripada awal lagi. Kalau kita nampak ada lelaki yang nak berperangai macam ni, kita terus reject, kita terus tolak dia, kita terus apa? Jangan bagi peluang, jangan bagi muka. Bila bagi muka, inilah yang akan jadi. 200 orang lebih 200 orang terlibat dalam pusat spa buat kegiatan-kegiatan tak masuk akal. Okey, itu saja guys. Aku malas lah nak borak pasal benda ni. Buat malu je. Macam biasa, kalau korang nak support Wibro, tekan butang follow.